Okey, macam mana TM nak tahu bahagian order? Okey, TM hanya perlu scroll sedikit ke bawah dan kita ada bahagian order. Seperti yang dilihat di bahagian order ni, statusnya adalah processing. Shipping yang digunakan adalah Tegamat Delivery. Jadi, bila TM nak kena hantar, nak kena delivery ke rumah customer, TM boleh tengok di bahagian Delivered At. Jadi, TM perlu hantar pada 20/5/2025. Okey, ini adalah bahagian processing. Kita pergi ke bahagian delivered pula. Delivered ni adalah ketika TM sudah tekan delivered. Ini adalah contoh status dah delivered. Shipping pula seperti yang dilihat ada save pickup Tegamat. Jika ada customer save pickup, kita ada save pickup slot untuk TM nampak bila pelanggan akan pick up di rumah TM. Macam mana TM nak tahu apa yang customer tu beli? Kita boleh tengok di bahagian receipt atau TM boleh tekan ikon lori ini. Dan di bahagian product summary, TM boleh nampak apa yang customer beli di kedai TM.